Dalam dunia ni, banyak keajaiban alam yang tercipta. Ada satu tasik ni, tasik paling besar yang pernah aku nampak, dan penuh dengan bukit-bukit. Hari ni, aku nak bawa korang ke Danau Toba, Indonesia. Okay guys, kita dah sampai dekat apa nama airport ni? Kuala Namu. Kuala Namu. Lepas ni kita nak pergi naik Grab, makan. Lepas tu kita pergi dekat Pulau Semusik. Okay guys, kita baru je lepas ambil motor. Kita sewa X-Max. Kita sekarang berhenti jap makan. Terus gerak ke JT Parapat kan. Lepas tu naik ferry. Lepas tu masuk hotel. Tolonglah sempat, tolong. Kita tak. Make sure bawa laju Ikut pace saya. Berapa jam perjalanan? 3 jam. 3 jam perjalanan ke Parapat. Alah, macam nak pergi Melaka. Tak sempat. Okay guys, jom kita gerak ke Parapat. Okay. Okey, aku nak bawa. Okay, bila nak berhenti je aku takut. Okey, kau kena bawa sampai. Member tak sampai. Okay, apa jadi? Setelah hujan lebat, inilah yang orang cakap setelah hujan nampak pelangi. Pelangi tak adalah. Tadi hujan lebat gila siut. Tengok, basah lah. Masing-masing dah. Barai, basah. Tapi tu after hujan lebat kita dapat view yang lawa. Disebabkan kita orang takut sampai JT lambat, semua dah decide untuk tukar jalan nak ke Pulau Semusik melalui jambatan. Lalu jambatan tu ambil masa lagi lama dari nak ke JT Parapat. So dengan hujan berhenti dengan segala kabus yang kita orang lalui, ini kenangan yang kita orang betul-betul tak akan lupakan semasa di Medan. Okay guys, dah sampai dekat hotel. Tapi bukan hotel yang patut kita check in lah. Sebab banyak gila hal yang jadi ni. Sesat, ada jatuh motor. Ikutkan 4 jam kan. Tadi berapa jam? Tadi, lama gila, macam 9 kau cakap Itu pun stop lah tadi. Itu pun stop. Kalau tak pukul 11 baru sampai hotel yang patut kita check in lah. Ni dapatlah hotel. Ada warung kat bawah. Hari ni tak apa-apa sangat lah. Hari ni ride ke hotel. Esok kita nak pergi ke banyak InsyaAllah kalau sempat kita pergi tempat ambil gambar dekat Bukit Cinta, Bukit Holbong, apa dah nama kan. Lepas tu kita check in hotel yang patut kita check in lah. So sekarang kita dah sampai dekat hotel ni, kita tidur dulu. Jumpa esok.
Morning guys. Hari ni hari kedua kita baru check out dekat hotel ni. Lepas ni kita akan ke Bukit Holbong, dekat Bukit Jesus untuk shoot gambar. Lepas tu kita akan terus shoot ke hotel dekat Pulau Semusik. Harap hari ni berjalan dengan lancar Man. Muka tak jatuh lagi. Okay, let's go guys. Okay guys, kita stop sekejap kat tepi Kita orang ada nampak ada view cantik so kita kena stop sekejap lah. Nak tengok. Ryan, cantik view. Cantik tu, tapi itulah ada patung Jesus lah. Okay dah, jom sambung perjalanan. Kita dah sampai dekat ni. Tu. Si Bebe ke? Si Bia-Bia, tak tahu macam mana nak sebut. Tapi lah, kita dah sampai. View dia cantik gila. Lepas tu yang benda yang interesting ada kat sini kan. Ada tu. Selain tu view dia cantik lah. Kita orang pun tak boleh lama-lama sangat sebab mendung, takut hujan. Korang kena datang guys. Cantik. Nak buat berbaloi. saya buat masa Sama saiz dengan dekat Rio tu. belajar minum sehari. Oh ni, yang ni kecil sikit lah. Macam separuh kot. Korang kena datang guys. Walaupun dia best, tapi Tak best je perjalanannya tu. Jalanan tu sesat sikit. Korang datang tu fikir-fikirkan lah. Kalau boleh naik Supi, naiklah Supi. Tujuan kita atas sini nak view, bukan benda tu tau. Betul. Dengan view bukan pula. Kita nak tengok view je. Yang tu bukan. Okay, sekarang kita dah tolak. Kita nak ke apa ni? Bukit Cinta. Ke patut pergi Bukit Cinta. Mana tahu? Jodoh? Let's go. Okay guys, kita berhenti minum air jap. Kita minum ni nimpis madu. Dia macam, rasanya macam aiskrim Solero. Dengan view macam ni. Wow, cantik guys.
sekarang kita nak naik atas tu pula. Atas tu. Naik situ. Kena hiking sikit lah. Bismillah guys. Okay guys. Tu kalau yang betul-betul Dah sampai guys. Penat guys. Tapi view lawa. Apa? Sebab kita ada dekat atas Bukit Cinta. Apa kata-kata untuk hari ni? Berhentilah mengejar X yang tak nak terima kita. Teruskanlah move on. Siapa? Itu saja. Keep it up and don't give up. Sebab kata apa, Rani Kulub. Okay guys, kita orang dah sampai dekat homestay, Bernard Homestay namanya. Kalau siapa-siapa yang dah sampai dekat sini, bernampak ni tau, stage rumah diorang lain sikit tau. Dia punya atap atau bumbung dia tajam-tajam macam ni. Ni homestay kita orang. Buka-buka pintu, view macam ni. Okay guys, morning. Hari ni hari ketiga kita dekat Pulau Samosir. Lepas ni kita akan gerak ke jetty untuk naik ferry. Kita punya tiket ferry tu pukul 8 suku. So jadi kita nak gerak sana lah, pergi jetty untuk naik ferry. Dari Parapat tu, jetty Parapat, kita akan ke terus Medan lah. Harap hari ni berjalan dengan lancar. Tapi sayang lah tak dapat pergi dekat air terjun Pisau-Pisau. Korang yang datang tu pergi lah kalau sempat. Kita orang tak sempat. So see you guys soon lah. Okay guys. Tu. Dekat kawah Gunung Berapi. Nama kawah di Danau Toba. Kita kat dalam Gunung Berapi lah ni. Hari ni adalah hasil tadahan air hujan tahun-tahun. So tasik ni kawah lah sebenarnya. Tu sedikit update lah untuk korang. Kau makan tu dengan susu? Pisang dengan susu? Macam makan bukan psikopat lah. Dia juga? Psikopat. Korang kena try guys. Biskut nabati tu cicah dengan susu. Make sure nabati cheese lah. Tak nak, saya bukan orang psikopat. Saya makan macam biasa saya makan. Okay guys, after 6 jam kita drive dari JT Parapat tu. Sekarang kita stop jap dekat Ayam Penyet Cendelaras. Katanya sini sedap makan. So ya jom.
Ini order apa? Nasi goreng. Nasi goreng ayam. Nasi goreng. Rasa? Yes. Okay guys, kita baru je lepas makan dekat Ayam Penyet Cendil Daras. Lepas ni kita nak gerak mana, Dek? Medan. Medan. Kita check in hotel kat Medan kan? Okay, lepas ni kita sambung gerak ke Medan. So, jumpa di Medan. Okay guys, kita dah sampai dekat Medan. Lepas tu kita je lagi nak check in dekat ni, Hotel Bobotel. Nama dia Bobotel. Tak tahu lah malam ni nak buat apa. Diorang kata nak pergi mall ke apa. Tengok lah nanti apa cerita. Yang penting nak masuk ni, nak rest sekejap. Lepas tu tengok lah malam buat apa. Okay guys, kita orang nak pergi dekat apa nama mall tu? Sun Plaza Mall. Tak tahu lah diorang nak cari apa. Tak tahu lah diorang nak cari apa lah kat mall kan. Tapi tengok lah ada apa mall tu. Sama macam kat Malaysia lah. Let's go. Jangan lagi Kota Raya. Chu. Hey yo. Korang dah jalan-jalan lah. Biasa macam kat Malaysia je. Mall tu tempat paling last lah kalau korang pergi. Biasa je. Bila buat satu masalah paling besar, masuk mall. Bila travel negara orang kan, mall ni tak biasa ni. Orang kata dia nak cari ayam gepuk, dia nak rasa beza ayam gepuk sini dengan kat Malaysia. Kita nak bandingkan dengan Malaysia. Oh, dari Malaysia. Tapi setakat ni sambal diorang memang pedas lah. Kita orang tadi dah sampai dekat kedai ayam gepuk kan. Tapi tu lah macam tak ada sambutan. So kita orang nampak kedai yang lagi macam menarik. Nasi goreng daging sapi. Dia kat sini tak nampak. So kita orang try makan sini. Tengok lah sedap ke tak. Okay guys, makan dah sampai. Ni aku punya nasi goreng sapi. Ni ayam kan. Ni telur apa kan? Kribo dia macam buri-buri macam tu lah, sang burung lah. Kali nak order, harga memang sama dua ni. Tapi ni panas, dapat penuh. Lepas tu kita ada ais, dapat ais. Dapat tak? Intelligent people. Ini sate dia. ada sate ayam. Macam 6 per 10 lah. Okay lah, 7 per 10 lah. Average. Sebab nak cari makanan macam ni susah sebenarnya kat sini. Kat tengah cari tiba-tiba nampak depan babi je. Boleh. boleh try guys. Nama kedai. Nama kedai ni Nasi goreng daging sate. nasi goreng daging sate guys. Dia macam cendol lah. Escopio. Escopio kelapa. Escopio kelapa. kelapa. Pasal apa guys? Macam cendol lah. Macam kotel lah. Morning guys. Pagi ni nak pergi beli kedai ni apa jual kek. Diorang kata kek ni kek lapis original Medan. Dia pun tak tahu kek macam mana. So nanti tengok lah. Kek lapis macam mana? Kek lapis macam mana? Kek lapis. Dia berlapis lah. Yang penting berlapis. Tak berlapis bukan kek lapis. Korang kalau datang nak beli kek lapis ni yang unik sikit lah. Ada pisa durian, coklat bagi semua ada lah.
Tapi kalau nak banyak lagi berbagai jenis dekat tu lah. Namanya Bolu Meranti. Dia besar ni. Nama kedainya Bolu Meranti. Dia banyak option korang boleh pilih. Ini pun kita tak tahu lah rasa macam mana. Kita orang beli satu dekat kedai ni. Namanya Lapis Durian. Kita beli preserve apa? Durian yang kat sini. Beli preserve durian Black Forest Special. Ni paling banyak borong. Apa borong? Kek. Settle beli. Lepas ni kita orang nak gerak ke kedai souvenir. Okay, kita orang semua dah settle beli. Kita orang 3 dah settle beli. Tinggal seorang lagi nak pilih baju. Ni hasil dia. Lepas ni kita balik hotel kita. Sampai masa kita pulang motor, lepas tu pergi airport lah. Nama tempat ni I Love Medan. Kalau korang nak beli souvenir, sini lah tempat. So total damage 700 lebih. 700 lebih. Beli borong seakan beli baju aja. So, tunjuk sikit. Nak korang nak cerita apa? Kau nak simpan macam mana? Nak bawa naik kapal macam mana? Tak ada juga. Try lah. Okay guys, kita jumpa di airport Okay, datang Medan cari Abang Kowi. Siap. Okey, terima kasih, thank you. Terima kasih atas tipsnya. Kirim salam sama arwah Salem. Okay. Objektif hari ni nak membuang dekat dalam tandas kapal terbang. tak pernah try? Dah berapa kali naik kapal terbang tapi tak pernah sebab segan. Hari ni lah objektif kan? Hari ni lah kita buat lah kasi jadi. Experience Experience. Kita try. Okay guys, kita pun dah sampai dekat penghujung ya. Kita dah ada dekat airport, nak balik kat Malaysia lah. Itu je video untuk kali ni. Jangan lupa untuk subscribe, like dan jumpa dekat vlog yang akan datang.